التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita masih lagi dapat bersama-sama meneruskan lagi pengajian kitab kita ni, kitab yang sangat nipis. Sangat nipis tapi insya-Allah sangat berguna pada akhir-akhir penghidupan kita. InsyaAllah kita ambil manfaat daripada perbahasan dalam kitab kita ni. Sama-sama kita hafal dan sama-sama kita beramal, insyaAllah. Okay, sekarang ni kita pada muka surat yang ke-6 pada nombor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darainin amin ya rabbal alamin. Dan kata musannif kita yang kelima, dia kata, hendaklah ia membaik sangka dengan Tuhannya, dengan bahawa dikasihi akan dia dan dimaafkan dia, dan tiada difitnahkan dia pada tatkala matinya, dan tiada difitnahkan dia di dalam kubur, di dalam kuburnya, dan tiada disiksa akan dia padanya, dan dibangkit akan dia tertutup auratnya, yakni kemaluannya di antara manusia, dan tiada mengena akan dia dahaga, dan bahawa ditetapkan dua kakinya atas sirati, dan tiada tergelincir dalam neraka. Apa faham cik Apa faham? Okey, betul. Tu dah tu. B agak-agak macam mana B? Tengok loading lagi. Cik jawab dah tu. Cik jawab dah tu. Rotinan dah tu. Dok. Kita tak pandai, kita kongsi ya. Okey, sekarang ni kita dalam tajuk apa? Kita kena tahu tajuk dulu. Kita sekarang ni dalam tajuk persediaan orang yang sakit. Maknanya apa keperluan bagi orang sakit? Keperluan orang sakit. Jadi kita dah bahas dah. Dia kena orang sakit ni, dia kena baca qul huwallah, dia kena berzikir, lepas tu dia kena baca doa, Allahumma a'inni, kita baca dah kan, itu kan. Jadi yang kelima ni, hendaklah ia orang sakit. Dia orang sakit, kita orang sakit ni kena membaik sangka dengan
Tuhannya. Kita orang sakit ni, tak? Ketika kita duduk letih, kita duduk atas tilam tu tak? Kita kena baik sangka dengan Allah Ta'ala. Kita jangan buruk sangka. Sebab tu, arwah Tok Guru ni kata, kita ni walaupun duduk sorang-sorang diri, boleh juga buat dosa. Kita duduk sorang diri ya. Kita buruk sangka dengan orang. Contoh buruk sangka ni kita tengok orang ni kata, dia ni hidup ni karuk dia ni tak. Anak isak dadah, bini tak akan tudung. Tak. Ni dia kerja apa dia ni? Aku rasa ni ngedar dadah ni. Contoh tak. Duduk buruk sangka dengan orang. Ada. Lepas tu orang jumpa kita, orang baik-baik jumpa kita kata, oh bagus kamu ni bagus. Ada. Dia dia doa, tapi dia duduk hina dalam hati dia, duduk kata kat orang. Duduk sangka buruk dekat orang dalam hati dia lah. Ni tak cerita kat orang, kalau cerita kat orang lain lagi teruk lagi. Duk mengumpat pula ni dalam hati dia seorang duk buruk sangka dekat orang. Sekarang ni orang sakit ni dia duduk buruk sangka dengan Allah Ta'ala. Contoh. Jangan buat macam tu lah. Tu orang yang berputus asa. Sebab kita nak mati ni ya. Di mananya dia berputus asa dengan rahmat Allah. Dia tahu Allah nak bagi dia sembuh. Jadi orang yang sakit ni dia kena baik sangka dengan Allah Ta'ala. Nanti dia cerita je lagi. Tak. Maknanya ketika dia sakit nak, dia buruk sangka macam dia kata, Allah ni benci dia kali aku ni. Sakit je, masalah je. Ada masalah, Allah ni benci. Allah ni benarnya Allah tak takdir pun aku hidup atas dunia ni. Tiba-tiba ni Allah kebetulan ni Allah takdirkan aku hidup di atas dunia. Ada. Sesungguhnya kita hidup ni memang Allah takdir pada azali lagi. Hidup kita, kematian kita, anak kita, berkahwin kita, tak ada masalah. Allah bukan hari ni Allah takdir. Allah takdir pada azali lagi. Tak ada makhluk apa-apa lagi. Allah dah buat jadual untuk setiap orang tu. Dia kena baik sangka dengan Allah Ta'ala. Hendaklah, mestilah orang yang sakit ni dia kena husnuzon dengan Tuhannya, dengan Tuhan orang sakit tu lah. Gitu. Okey. Macam mana? Dia kata gini. Dengan bahawa dia baik sangka tu dengan macam mana? Dengan bahawa dikasihani akan dia. Maknanya kita duduk sakit ni, kita duduk panggil apa yang duduk impikan, duduk rasa lagi Allah bagi aku sakit ni, sebenarnya Allah sayang kat aku. Allah kasihani, tahu kasihani. Sayang lain. Kita tengok kat benda kita sayang. Kasihani ni kita tengok kat dia, kita nak pergi peluk, nak pergi pegang tangan. Kita tengok kau orang tak? Kasihannya kat dia. Kalau kita sayang kadang-kadang kita tak dalam lagi. Sayang. Tapi kalau kasihani ni kan kita nak pergi jaga, nak pergi peluk, lebih mendalam lagi. Maknanya kita dalam hati kita ni, kita duk rasa bahawa Allah ni kasihani kat aku ni. Allah bagi aku sakit, tak ada masalah. Tapi hakikatnya Allah sayang kat aku ni. Dalam hati kita kau orang sakit ni. Lepas tu kita orang nak pergi melawat orang sakit pun. Tak, kita orang sihat pergi melawat orang sakit. Tak kita kata kat orang sakit, mu ni sebenarnya Allah tak sayang kamu ni. Lepas tu mu sakit. Tak boleh macam tu. Kita orang sakit, orang sihat ni pergi melawat orang sakit, kena bagi tahu orang sakit, sebenarnya awak ni Allah sayang. Allah bagi sakit pun Allah sayang ke demo. Demo kau orang baik. Demo ke orang kaki azan surau. Tak Allah nak bagi Allah. Demo sakit ni sebenarnya Allah benci dah. Ada tu ujian Allah. Kita bagi dia semangat. Macam orang sakit Orang sakit macam kepala. Kita pergi kat dia. Oh sikit ni.
Ni di hospital ni doktor jahit siang insya-Allah lah. Sebulan sembuh ha. Dia dengar tu semangat. Ha. Macam kita bawa budak main bola. Budak tu duduk kat tepi. Injek oh sikit ni. Kejap lagi kita letak ais sembuh ha. Oh dia sakit ni, kita tahu sakit ni. Kena tackle. Habis kita bagi tahu kat dia dok. Semangat dia. Oh bangun. Bangun pergi duduk kat tepi. Tapi kalau kita kata, awak ni tak boleh main dah ni. Saya ustaz tak suka ni, tak boleh main ni. Oh down dah. Semangat dia jatuh. Tak boleh lah. Kita bagi dia. Boleh main lagi kejap lagi main. Biar tak boleh main dah, kejap lagi main. Bagi rehat dulu, minum air dulu. Ayat psikologi lah. Jadi kita bagi tahu orang sakit tu. Walaupun orang sakit tu sendiri, dia kena rasa. Dan dimaafkan dia. Kita sangka, kita baik sangka bahawa Allah ni maaf kat aku ni. Kalau aku minta ampun, Allah maaf kat aku ni. Aku dalam hidup ni banyak Allah bagi rahmat kepada aku. Sebenarnya Allah sayang aku. Berstakat ujian sikit-sikit tak ada halah. Dan Allah ni maafkan aku. Kita dalam hati kita tu, kita rasa Allah ni maaf kat aku ni insya-Allah. Aku ni takkan aku ni tak ada nak Allah nak nilai benda-benda baik. Macam orang tu dia bertawassul dengan amalan baik dia. Pernah dengar kisah tu? Dalam kitab Riyadhus Salihin. 3 orang pemuda ni, dia masuk dalam gua, batu tertutup. Tak boleh keluar dia. Jadi dia pun bertawassul dengan amalan baik dia. Ya Allah ya Tuhanku, aku hidup atas dunia dulu ni, waktu muda dulu aku ni seumur selalu aku ni bagi sedekah. Dengan aku bagi sedekah tu ya Allah, aku bertawassul. Aku minta perantaraan dengan amalan baik aku ni Allah, mu makbulkanlah doa aku. Ya Allah, amalan baik aku duk tolong ayah aku dengan ikhlas, aku duk tolong ayah aku dulu ya Allah. Dengan amal ikhlas aku tu, mu makbulkanlah doa aku ni ya Allah. Kita bertawassul dengan amalan baik kita. Ada dalam hadis. Balik dia cari 3 orang pemuda yang kena dalam gua. Dia tertutup dalam gua. Dia tak boleh nak keluar dah. Apa nak tolong dia? Dia bertawassul dengan amalan baik dia. Dia ada 2-3 orang tu dia bertawassul dengan amalan baik masing-masing. Tak ingat dah. Okey. Dia rasa Allah maafkan dia. Dan tiada difitnahkan dia. Dia menyangka, dia prasangka baik dalam hati dia, dia kata Allah ni tak fitnahkan aku. Macam mana difitnahkan dia? Bahawa ni tak habis lagi. Dan tiada difitnahkan dia orang sakit tu pada tak kala matinya. Maknanya dia duk sangka baik bahawa ketika dia nak mati ni, Allah tak beri dia rasa sakit, azab nak mati. Allah tak bagi dia rasa seksa. Difitnahkan dia, yakni Allah tak bagi dia rasa seksa, azab, dahsyat nak mati tu. Serabut nak mati, saru nak mati. Cik tahu saru? Saru ni macam kita duduk dalam rumah, budak-budak berlari. Berlari situ, berlari sini, lompat atas kepala. Kita pun rasa macam mana? Serabut stres. Stres. Bercelaru. Orang Kelantan panggil, saru tahu saru. Saru ni, kita buat kerja sedap-sedap tau. Orang mari, ni kerja ni tak siap lagi. Lepas tu, kita, kerja ni tak siap lagi. Lepas tu call tau. Turun kerja, ada kerja. Kita dah tengah buat kerja sedap-sedap ni kan tak? Saru dah. Ada saru. Saru. Rimah. Apa hal ni saru sangat ni? Gitu. Jadi kita nak mati tu tak? Saru. Saru ni mari benda-benda gangguan kita. Mari benda tu, mari benda ni. Kita tak boleh nak rasa ketenangan nak mati tu. Jadi kita prasangka baik dengan Allah. Bahawa Allah tak buat kita semua tu. Allah tak mengena benda-benda macam tu. Kita niat hati Allah ni bagi, kalau aku mati pun Allah bagi aku mati dalam keadaan husnul khatimah.
Tak ada mati, orang panggil. Ikutlah macam mana. Mana kita tak nak. Yang kita naknya, mati dalam husnul khatimah. Relax. Anak bagi kita syahadah pun kita sebut. Relax, sakit. Sakit lah. Betul lah sakit. Tapi tak saru. Ada orang tu nak mati. Berjoget ada. Moyong ada. Lepas tu cakap mencarut. Pernah dengar cakap mencarut tak? Orang nak mati tu cakap mencarut. Cakap, oh anak dia tu. Oh, tak. Mood dia tak khabar, dia tak sedar. Tapi mulut dia tu duduk mencarut benda-benda. Tak molek lah. Kita tak nak. Kita nak relax. Kita doa lah. Saya pun doa diri saya sendiri juga. Baca juga. Kita memperingati diri kita. Oh ya Allah. Minta lah. Jauh lah benda-benda macam ni. Kita perasa kebaik. Kita orang nak pergi melawak orang mati pun, kita kena bagi tahu orang mati, orang sakit tu. Ada. Ketika Nabi balik daripada gua Hira tu, Nabi menggeletar, takut. Dia suruh Aisyah selimut dia. Lepas tu ketika dia duduk ketar takut tu, Aisyah kata, Khadijah kata, takkan Allah nak bagi Musa esok macam ni. Mungkin orang baik, mu orang juru, mu jaga harta orang, pegang amanah orang, orang yang bercakap jujur. Takkan Allah nak bagi mu azab macam ni, seksa takut macam ni. Tenangkan dia, relax, ayat psikologi. Dah. Okey, habis kat situ. Dia kata lagi, dan tiada difitnahkan dia di dalam kuburnya. Kita sangka baik dengan Allah Ta'ala, bahawa kita mati pani ni tak kena fitnah dalam kubur. Dan tiada difitnahkan dia orang mati ni, orang sakit betul mati ni di dalam kuburnya. Di dalam kubur orang mati, orang sakit mati tu. Ada. Dia bersangka baik. Kalau dia mati pani pun, Allah tak bagi dia kena fitnah di dalam kubur. Dia fitnah dalam kubur, serabut dalam kubur. Dia serabut dalam kubur. Dia seksa dalam kubur. Ada ular, ada kala jengking. Serabut lepas tu nak lari. Hepek sikit, ada apa pula? Melekat muka nakir pula. Tak sini tujuh masuk mulut harimau, keluar mulut buaya, masuk mulut harimau. Sini kalau jengking, sini duk hipik, sini ada muka nakir. Serabut lah. Serabut dalam kubur. Jadi kita perasa kebaik. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tak nak semua ni, ya Allah. Janganlah kena atas diri aku. Kalau aku mati lepas ni pun, janganlah kena pada diri aku ni. Kalau mai kat muka nakir, mari tanya pun, ya Allah, tanyalah soalan mudah-mudah. Tu tak apa doa macam tu. Jangan kita doa. Mai kat muka nakir, mari aku nak marah. Aku nak tumbuk. Tu tak boleh. Yang ini kita doa, ya Allah. Kalau malaikat muka nakir mari panggil aku, soalan mudah-mudah. Biar lepas-lepas je, ya Allah. Tu doa baik. Kalau doa aku ajar, mari aku nak tumbuk. Dia kawan ayah. Dia malaikat nakir ni, dia kawan kepada moyang tok pada sepupu ayah aku dulu. Macam mana tahu tu? Ada. Mana dia cakap besar. Tu tak boleh. Sekarang ni dia doa. Kalau mari pun mari dalam keadaan tenang. Tak ada mari dalam keadaan nak marah. Mari dalam keadaan nak murih. Duduk sana kenapa dah nak marah. Mari tu relax, tenang. Tak. Sebab malaikat muka nakir ni ada yang mari soal. Soalan yang payah-payah. Ada soalan mudah-mudah. Ada dia mari tak soal. Mari tengok hamba Allah ni mari dah. Siapa dah? Tanam tu. Balik. Soal tu orang dia geram lah. Kalau orang tu baik juru, tak nak soal juga. Macam polis Polis tengok kita bawa anak, bini, beg nak balik raya. Ada kau dia soal kita apa tak boleh jawab. IC. Tak ada lah. Dia tengok ni nak balik kampung ni, orang baik-baik nak balik kampung. Ni rambut terpacok, rambut biru terpacok, bengkok, contoh. Contoh. Ni bengkok ni. Polis nak gerak nak lanjut ni aja contoh lah. Keadaan tu.
Jadi minta mereka kanak mari tu relax tenang kat kita. Ada. Tiada difitnahkan dia. Tak ada mari buat saru, buat azab pada kita. Orang sakit tu dia dia apa panggil? Dia sangka baik dengan Allah Taala. Dan kita apa? Kita orang pergi berziarah pun bagi tahu kat dia. Allah tak fitnah demo, insya-Allah dia kubur duduk tenang. Tenang demo ke orang semaya, orang puasa, tak Allah nak azab demo. Tenang dia. Tenang ke hati dia. Okey. Dan tiada diseksa pada akan dia. Dan tiada diseksa, tiada diazab akan dia, akan orang sakit tu padanya. Tak ada buat saru satu. Lepas tu tak ada pula dia sangka baik bahawa tiada diseksa akan dia, akan orang sakit tu padanya. Pada dalam kubur tu. Ada. Kita duduk dalam kubur ni, malaikat mari tak ada mari nak pukul kita. Ular tak ada mari nak patuk kita. Tak. Dalam kubur ni ada binatang ular tu nama Syajaratul Aqra. Dia ni ditugaskan untuk patuk orang yang tak keluar zakat. Tak. Apabila tak dalam kubur dia mari dekat orang yang banyak harta ni, ashabul mal ni dia bagi dia kata, dia mau kenal kawin apa? Tak kenal. Kawin harta dia mau dulu atas dunia. Ni kawin dulu. Harta dia mau duduk jaga, duduk simpan, duduk sayang ni. Lah ni ambo ni jadi ular. Jadi dia mau duduk saya dulu. Lah ni demo saya ni ambo lah ni nak azab demo. Sebab demo ni kedekut sangat nak keluar. Jadi ambo lah ni ditugah pula jadi nak azab demo. Tukar. Hak saya dulu ni jadi azab demo pula. Dia di mulut dia tu meleleh-leleh bisa. Racun. Balik cari ular Syajaratul Aqra. Ular yang seksa orang yang tak bayar zakat dalam kubur. Dia ikut dia lah, dia macam mana. Dia patut. Racun dia tu kalau kena orang atas dunia ni, Masya Allah. Adalah hadis tu cerita. Okey. Seksa kita tak nak. Tak ada seksa dalam kubur apa, tak ada, ya Allah. Ada. Dan dibangkit akan dia. Dan kita harap. Kita harapan dengan Allah Ta'ala. Orang sakit ni dia kata, dan dibangkit akan dia. Dibangkit ni di mana hidup semula lah. Ada. Hidup semula di pada mahsyar tu. Ada. Dibangkit akan dia, akan orang sakit. Kalau dah mati ni, dia duk bersangka baik ni. Apa tu? Tertentu. Betul? Betul tak, Bi? Tertutup. Tertutup. Tutup apa dia? Auratnya. Tak. Dia pun doa, dak harap, ya Allah, ada aku mati pun, ya Allah. Dak. Mu ni mesti bagi aku ni. Sebab aku ni orang baik, ya Allah. Bagilah aku ni tertutup kemaluan aku, ya Allah. Tak. Kita secara umumnya kita tahu tak, kita dah cerita itu. Apabila orang mati yang di pada mahsyar ni, dia akan dibangkit dalam keadaan bertelanjang. Tu memang kita umum kita tahu. Tapi ada lagi riwayat yang mengatakan ada golongan tertentu yang Allah tutup kemaluan dia. Allah tutup kemaluan dia. Siapa? Siapa golongan yang Allah tutup kemaluan dia? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni orang yang pertama yang Allah bagi dia pakaian untuk menutup aurat dia. Nabi Ibrahim. Sebab apa Nabi Ibrahim? Sebab ketika mana Nabi Ibrahim dicampur dalam api oleh Namrud dalam keadaan bertelanjang. Maknanya Namrud ni hina Nabi Ibrahim. Bagi dia lah, dia rasa hina lah. Dia buka baju apa semua. Lepas tu lastik. Bidah. Lastik masuk dalam api. Dia kata hina lah buka baju. Tapi di akhirat nanti Allah muliakan Nabi Ibrahim ni dengan Allah bagi pakaian. Orang pertama.
Golongan yang kedua, Allah bagi pakaian. Siapa dia? Para nabi dan rasul. Para nabi dan juga para rasul. Allah bagi pakaian. Boleh? Okey, apa lagi? Golongan orang-orang mukmin. Orang mukmin yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Ikhlas bertakwa kepada Allah. Allah bagi dia, orang-orang soleh lah. Allah bagi dia pakaian. Walibathut taqwa khairul lakum. Berapa dah? 4. Ya, betul. Nabi Ibrahim, para nabi, orang soleh, bertakwa. Yang keempat, siapa dia? Orang yang mati syahid. Orang mati syahid ni, ketika dia mati atas dunia dulu, dia ditanam dengan pakaian dia, dengan darah-darah dia. Dia tak ada sembahyang mayat. Ada tanam gitu. Nah, jadi apabila di pada masyar dimangkit nanti, Allah turunkan hujan. Hujan, lepas tu tumbuh benih, keluar manusia daripada umat Nabi Adam ni, orang yang mati syahid ni, dulu berperang kerana Allah Ta'ala. Mempertahankan tanah air, mempertahankan agama. Dengan pakaian dia, kalau pakai pakaian tentera askar, dengan darah yang berlumuran, dalam keadaan darah tu berbau sangat wangi. Darah tu bau wangi. Kita tengok darah, tapi bau kasturi yang sangat harum. Seperti mana ada orang bagi tahu di Palestin pejuang mujtahid apa tu panggil? Darah dia tu bau daripada semubuk Ada ustaz kita yang pernah pergi bagi tahu. Daripada jauh lagi bau dah harum. Tapi bau tu tak boleh nak cerita macam mana. Allah Alam, kita tak tahulah bau macam mana, keadaan macam mana. Di dunia tu Allah dah muliakan. Di akhirat nanti bau dengan sangat merdu. Tak kira lah kalau polis ke, nak contoh. Polis ni kalau dia tangkap orang jahat, betul-betul orang jahat mati. Tengoklah, dia panggil akhirat dunia, syahid dunia, ataupun dia panggil syahid akhirat, ataupun syahid dunia akhirat. Tengok, yang tu ada perbahasannya pula. Kita minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, kita duk sangka baik dengan Allah, aku mati pani ya Allah. Tutuplah aurat aku ya Allah. Tutup aurat tu di antara manusia. Di kalangan manusia ramai-ramai ni Allah. Tutuplah kemaluan aku ya Allah. Dan tiada mengena akan dia dahaga. Ada dia bersangka baik dengan Allah Ta'ala, bahawa di akhirat nanti ni tak kena dahaga. Orang tu dahaga, orang ni dahaga, orang tu dahaga di pada masyarakat. Dalam keadaan matahari sejengkal. Dan bahawa duk harap lagi duk bersangka baik dengan Allah Ta'ala ni, ditetapkan dua kakinya. Ditetapkan dua kaki tu maksudnya apa? Boleh jalan lurus. Boleh berjalan lurus di mana? Atas sirat. Di atas titian sirat. Ni apa ni? Di neraka Allah Ta'ala. Di atas neraka ni dibentangkan sirat Allah Ta'ala. Titian Allah Ta'ala yang sangat nipis, rambut dibelah macam ni, tajam seperti mata pedang lagi ni. Kita duk berjalan atas sirat Allah Ta'ala ni, ya Allah, bagilah aku jalan ni ditetapkan. Maknanya di kaki aku ni boleh jalan lurus terik je. Sambil kita duk berjalan tu ada pengkait tak? Macam kita buat kait buah jambu. Duk kait kaki kita. Khub duk kait. Ada orang tu kena kait, jatuh. Bangun balik. Bangun jalan, kait jatuh. Macam tu lah. Ada orang tu tak kena kait jauh-jauh dekat sipi-sipi kaki. Ada orang tu tak kena. Sebab apa? Sepantah kilap. Ada orang tu seperti menunggang kuda. Ada orang tu dia seperti berjalan. Tengok amalan kita macam mana.
Tengok keadaan amalan kita. Ada orang tu berjalan dengan dada, ada berjalan dengan muka. Maksud berjalan dengan muka macam mana? Kaki kat atas, kepala kat bawah. Jalan. Ada orang tu kena kahit jatuh sipi-sipi je. Lepas juga dia. Duk berjalan di sirat. Kita minta Allah Ta'ala ni kita sangka baik. Waktu nak meniti ni Allah, dah aku tahulah macam mana gambaran meraka duk kat bawah dak. Pengkait duk kiri kanan ni, minta lepas ya Allah. Aku boleh jalan straight. Tak ada gangguan. Boleh? Okey, habis kat situ dia kata. Ya pun berdoa, Allahumma inna. Ada Allahumma inna natawassalu ilaika bi syarafi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tuwaffiqana li husni zanni bika indal mauti amin. Ada Allahumma, wahai Tuhanku, Allahumma inna, wahai Tuhan kami, natawassalu ilaika, kami bertawassul kepadamu ya Allah. Tahu bertawassul? Bertawassul. Aku buat perantaraan denganmu ya Allah. Buat perantaraan. Dia panggil apa? Dalam bahasa Inggeris common. Macam mana cakap? Kan, macam ni. Kita nak pergi jumpa apa dia? YB nak boleh jumpa senang-senang nak jumpa tak? Jadi kita kena jumpa siapa? PA dia. Kita jumpa. Mana kita minta perantaraan PA dia. Tapi bukan kita hakikat duk minta dengan PA dia, minta dengan YB tu. Tapi melalui perantaraan PA dia. Tu kena jaga akidah kat situ. Jangan minta PA tu yang berkuasa. Maknanya yang kita tahu, YB tu yang ada duit. PA ni orang tengah. Orang commendation apa panggil? Recommendation. Betul. Dalam bahasa Arab dia panggil tawassul, perantara. Jadi wahai Tuhan kami bertawassul kepadamu. Natawassalu, kami bertawassul ilaika, kepada engkau ya Allah. Kami bertawassul kepadamu ya Allah. Tawassul bisyarafi, dengan bertuah, dengan kemuliaan. Kemuliaan siapa? Nabiyyika, Nabi engkau. Wahai Tuhan kami bertawassul kepadamu ya Allah, dengan bertuahnya Nabi engkau ya Allah. Gini, boleh? Okey, umpama gini. Kita duduk susah ni. Kita duduk dalam susah tak? Apa tu macam ni lah, kita dalam surau. Kita tak pandai azan. Tak pandai azan kita ni. 10 tahun dah belajar tak pandai azan. Tiba-tiba macam aku datang. Kita berasa, Alhamdulillah, mujur macam datang. Ada. Kami bertawassul dengan Pak Cik. Boleh? Sebab okay, kami bertawassul dengan Allah dengan sebab Pak Cik mari ni. Mujur. Kami bertawassul denganmu ya Allah, dengan kemuliaan Nabi engkau ya Allah. Dengan sebab Nabi-Mu ni ya Allah. Kami minta doa kami diperkenankan. Mujur Pak Cik datang, kita rasa mujur. Ini mujur. Kami bertawassul denganmu ya Allah, dengan kemujuran Pak Cik mari ni. Ni boleh mujur. Tahu mujur kan cakap. Nasib baik. Nasib baik Pak Cik datang. Dalam keadaan kita rasa sombak, rasa tak tentu arah, tiba-tiba Pak Cik datang, rasa lega. Kami bertawassul kepadamu ya Allah, dengan kemuliaan Nabi engkau.
Siapa Nabi engkau ya Allah? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud sallallahu alaihi wasallam? Ada. Sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dia? Kan kita selalu selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud selawat? Sallallahu. Minta Allah Ta'ala turunkan rahmat. Salla. Minta sallallahu. Minta Allah turunkan rahmat kepada Nabi Muhammad. Wasallam. Dan minta Allah turunkan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad. Itu maksud selawat. Ya Allah Tuhanku, turunkanlah rahmatmu dan kesejahteraanmu kepada Nabi Muhammad. Itu maksud selawat. Tapi tak bolehlah sebut rahmat macam tu, kena sebut sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah sendiri yang sebut lafaz macam tu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat ni berselawat ke atas Nabi. Wahai orang yang beriman, mu selawatlah kepada Nabi. Allah dengan malaikat duk selawat. Mu pun selawatlah. Gitu. Okey. An tuwaffiqana li husni dhanni bika. Bahawa mentaufiq olehmu ya Allah akan kami li husni dhanni, dengan elok sangka bagimu, indal mauti, ketika mati. Ya Allah, mentaufikkan kepada kami dengan buat sangka baik kepada Engkau ketika kami nak mati. Kita duk minta doa dengan Allah. Ya Allah, wilah taufik kepada aku ni ya Allah. Ketika aku nak mati ni ya Allah, marilah perasa kebaik kepadamu. Ada. Sekali ni dia kena amal lah. Lagi kena amal. Amin. Apa amin? Makbul lah doa kami Allah. Ada. Sebagian ulama Syafi'i membenarkan bertawassul dengan zat Nabi Muhammad atau kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah, selagi doa tetap ditujukan kepada Allah. Misalan, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Engkau, ampunilah aku. Boleh macam tu. Jangan minta Nabi Muhammad tu ampun kat kita. Minta kepada Allah, tapi melalui kemuliaan Nabi Muhammad. Ya Allah, mungkin saya kepada Nabi Muhammad-Mu ya Allah. Jadi ampunlah dosa aku ya Allah. Boleh? Ya, habis kat situ. Habis dah. Zubair nak pergi dah? Tak pergi dah? Pergi hantar anak dia. Okey, kita baca sikit lagi Orang sakit yang hampir mati. Manakala nampak orang sakit itu hampir mati, maka sunat ditalqin akan dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Biar. Tahu tak talqin? Talqin. Okey. Habis Zubair nak pergi. Kita mengenai pula. Kita relax أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها صلى الله على سيدنا محمد وعلى alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Lepas kita sambung. Manakala nampak orang sakit tu hampir mati dah, sunat ditalqin. Dekat kubur. Apa maksud talqin? Talqin, laqana yulqinu talqin. Taklimat. Jawwada mujawwidu tajwid. Tajwid. Apa dia ilmu tajwid? Jawwada yujawwidu tajwid. Apa maksud talqin? Laqana yulqinu talqin.